Kalau dia benar-benar seorang yang beriman, dia kena tahu kenapa ada pattern begini yang berlaku di sekolah-sekolah seluruh negara. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini setelah 2 bulan lah, baru saya rasa saya kena tegur lagi sekali lah Fadalina Siddiq ni. Kita mulakan desakan untuk dia meletakkan jawatan pada bulan 8 hari tu, awal bulan 8 hari tu. Tapi dia tak dengar, walaupun ada yang hantar petition dekat pejabat dia, orang buat video pasal dia, kan? Dia tak dengar. Dia masih lagi teruskan jawatan tu. Dia masih lagi lawat sekolah-sekolah, seolah-olah orang suka dengan dia. Kita ni orang Melayu, kita tinggi budi bahasa, walaupun kita tak suka dengan orang tu, tapi kita tetap sambut dia. Dia tak faham ke apa yang berlaku sebenarnya. Kalau dia benar-benar seorang yang beriman, dia kena tahu kenapa ada pattern begini yang berlaku di sekolah-sekolah seluruh negara. Selepas kes adik Zahra Karina tu, memang ada kes-kes yang berturut-turut melibatkan jenayah berat, sehinggalah ke hari ini seorang budak perempuan ditikam oleh budak lelaki berumur 14 tahun. Apa yang saya nak komen adalah Fadalina telah mengulangi kesilapan dia, mengulangi kegagalan dia, dan mengeluarkan statement-statement yang tidak masuk akal, dan tidak mengambil peduli concern rakyat. Kebimbangan ibu dan bapa ni ada asas. Mereka bimbangkan keselamatan anak-anak mereka. Tapi Fadalina seolah-olah mengulangi statement-statement yang bersifat retorik. Jadi sebenarnya dia faham ke tak PMX tu sendiri telah komen tentang kementerian dia? Dia faham tak? Dia faham tak sindiran tu? Okay? Dan satu lagi saya nak komen berkenaan, bila kita tengok lah, cara siasatan, cara mengendalikan kes-kes yang selepas adik Zahra Karina ni, kita memang dapat tengok bahawa kes adik Zahra Karina telah set up satu bad precedent. Apabila ada sahaja unsur buli yang melibatkan kematian, pihak polis tidak lagi boleh menyiasat bawah 302 atau 304. Dia akan siasat di bawah 507C lah, kesalahan buli di bawah kanun keseksaan. Sebab apa? Saya fikir sekiranya budak yang dekat Senawang tu dituduh bawah 302, rakyat akan mengamuk sebab dia akan berbeza dengan kes adik Zahra Karina. Kenapa kes adik Zahra Karina 507C, yang budak tu 302? Orang akan persoalkan dekat situ. Dan satu lagi, hari ni budak yang tu, kita tengok terpampang muka dia dekat tiang tu kan. Dia bersandar kat tiang tu, duduk kat tiang tu. Tak ada pula ditutup muka dia tu. Begitu juga dengan budak-budak yang kena rogol tu, budak yang merogol tu, yang ditangkap tu. Nampaklah bentuk dia, nampak bentuk muka dia tu, bentuk badan, walaupun muka tutup tapi nampak muka, betul tak? Nampak tak? Ada tak dikaburkan? Saya rasa tak ada. Tapi kalau kes adik Zahra Karina, suspek dalam kes adik Zahra Karina tu datang dalam kereta Alphard, satu apa pun tak nampak, habuk pun tak nampak, rambut pun tak nampak, apa pun tak nampak, kita tak nampak apa bentuk sekalipun, tak nampak. Dia bagi alasan sebab kena patuh dengan akta kanak-kanak. Jadi ia membenarkan, sedikit sebanyak membenarkan andaian kita bahawa yang terlibat dekat Sabah itu adalah VVIP. Jadi saya ni sebenarnya nak minta tolong lah dengan Dongzong dan Jiaozong ni. Disebabkan saya tengok yang terlibat tu ada kan, budak Cina pun semua kan. Saya minta dengan Dongzong dan Jiaozong tolong desak kerajaan suruh Fadalina ni berhenti. Dia kena bergambus lah daripada KPM tu. Kena ambil tanggungjawab lah, letakkan jawatan dengan seberapa segera.
Saya minta tolong dengan Dong Zong lah. Kali ni saya memang minta tolong. Macam mana dulu mereka mereka kata apa, masa kes Jawi dulu kan, masa Menteri Mazli tu kan, mereka desak Menteri Pendidikan tak datang kan. Kita minta tolong Dong Zong lah. Sebab hanya Dong Zong saja yang kita boleh harapkan sekarang ni untuk mendesak kerajaan bantu kita untuk Fadalina berhenti daripada memegang jawatan KPM. Tengok sekarang ni dah merebak-rebak kes ni. Semuanya melibatkan kematian dan ada yang kena dan kena cabut.